Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera bersama saya hari ini dalam hari kedua Penang. Jadi apa yang akan kita saksikan pada hari ini? Apa kata kita lihat tentatif dan ikuti perjalanan saya pada hari ini untuk hari kedua Penang. Dan hari kedua dengan perhimpunan di Kelanggara. Semua orang bergerak ke Pulau Anggerik. Ada apa kat Pulau Anggerik? Mari kita saksikan. Jadi semua standby pukul 10 ya, VIP dah datang. Jadi masa tu kalau boleh kita bagi laluan untuk senyap sekejap lah pada hari yang dia datang. Boleh ya? Nanti kami akan hantar ke AJK untuk ni. Terima kasih. Wah, ada VIP nak datang lah hari ni. Tak sabarnya nak tengok. Ini adalah penyelidikan. Macam semalam juga ada penyelidikan pelajar, jemputan dan juga pensyarah. Tempat lain-lain, jadi mari kita pergi sama-sama. Peningkatan MIP daripada 54.7 kepada 61.3. Peningkatan hanya sebanyak 12%. Peningkatan ini adalah tidak signifikan secara statistik, menunjukkan bahawa kaedah pengajaran konvensional. Lihat di sini adalah analisis kandungan. Okey, kita kena pasti di mana analisis tematik. Ini adalah inovasi pelajar. Nak tengok ke? Banyaknya bus dalam ni. Macam-macam yang kita dapat lihat dalam pameran inovasi pelajar tadi. Mereka telah menggunakan pelbagai aplikasi seperti Canva AI untuk menghasilkan buku cerita, komik, malah animasi. Ini sangat mengagumkan untuk siswa guru dan juga bakal guru daripada IPC Kampus Pulau Pinang. Macam mana dengan kategori pensyarah dan jemputan pula? Banyak aktiviti, tapi kita seorang itu hilang PDM kami. Oh no. Kita dapat nombor satu. Kami ada cue card dekat belakang. Oh, itu apa contoh soalan dia? Topik ni untuk house chores. Okey. So bila buka, so boleh buat the action. Macam sweep the floor. Lepas tu kita ajar. Lepas tu kita ajak diorang untuk buat ayat. Oh, what chores do you do? Oh, faham. Oh. Simple je. Oh, faham. Kebersihan dia lebih terjamin lah. Jom support adik-adik kita untuk pertandingan bercerita dan sketsa musikal peringkat akhir. Hadirin sekalian, mengumumkan ketibaan yang berusaha Dr. Dr. Raja Abiti Zamzam Amin, pengarah bahagian perancangan dan pendidikan dasar pendidikan, mewakili yang berhormat Fazli Nasibin, Menteri Kebangsaan and Youth. Itu dia guys, VIP guys. Okey, jadi kita akan hormati perjalanan majlis. Nanti ada pancarakan punya persembahan. Jadi kita sama-sama enjoy lah ya. Kuasa Karnival Sekolah Pengajar dan Pinang 2026. Baiklah, macam biasa selepas kita dah melihat semua aktiviti yang ada untuk hari kedua Penang ni, apa lagi? Marilah kita lawat food truck dan beli makan-makan. Dan itu sahaja untuk hari kedua Penang bersama saya Arina Fatihah. See you on the flip side.